Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan Ekobotik dan kami juga mewakili SMK Seperenggam Puan Johor. Kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Zarif Fazil bin Zainal, Muhammad Ali Ismail bin Muhammad Edi, Jamalullah bin Zaman dan juga Ahmad Kebir Abdul Syukur. Mesin ini bukan sahaja mudah dibina tetapi mesin ini murah dan bersih alam. Jika ditambah lagi dengan tenaga boleh diperbaharui. Hasil putaran ini, tenaga mekanikal akan ditukar kepada tenaga elektrik. Kesimpulannya, mesin ini boleh memberi alternatif yang praktikal untuk menjana tenaga elektrik tanpa memerlukan bantuan sumber utama. Sekian saja pembincangan kami. Terima kasih.